Sedia? Go! Bilakah awak nak balik ke sini semula? Saya minta maaf banyak-banyak. Bila dah habis cuti sekolah, saya akan datang balik ke sini lagi ya. Cikgu Kanami. Konomi? Berapa mas saya? Saya minta maaf. Minta maaf ya. George, awak nak ke mana tu? Josh dah bersara. Kenapa? Sakit hati betul lah. Kan saya dah cakap tadi, saya tak nak ditemu Rama. Bye-bye. Moy! Ya puan, saya datang ni. Mana dia tepe? Buat masa ni, dia masih berada di sekolah lagi, Puan. Hari dah lewat sangat ni. Kenapa dia tak balik lagi? Entah-entah, dia buat perkara yang tak elok. Sejak pagi tadi awak asyik tengok berulang-ulang. Awak tak jemu-jemu ke? Saya cuma tengok meter berwarna pada dia. Ha? Kenapa meter tu ada dengan dia? Ini ada pengumuman dari Ibu Pejabat. Guys Space telah mengesan satu pergerakan dekat dengan kawah gunung berapi. Ada bayangan hitam sejauh 60 km lebar. Tolong pergi periksa. GIG! GIG! Fire Phoenix! Nyalakan enjin! She
dah datang. Apa benda tu? Mirai, kenapa dengan awak ni? Cuba awak tengok sana. Bila? Tu nampak pelik. Sebab itulah saya hantar mesej pada awak. Saya minta maaf. Selalunya pokok-pokok akan layu di sekitar kawasan dengan begitu luas sekali. Tapi kali ni tak ada pun luas sangat. Apa ni? Ha? Gempa bumi ke? Rio! Alah, tak ada gegaran pun. Beli juga. Itu mustahil. Cepat lari! Takkanlah. Ada raksasa baru pula dah. Kalau macam ni, 25 tahun dulu dah pernah berlaku, Tuan. Masa tu raksasa macam ni lah yang keluar mengamuk dulu, Tuan. Saya peduli apa masa tu? Konami, bandingkan data kita dengan ibu pejabat. Baik. Tak, Cik Haji. Rekod guard menunjukkan ia adalah dari jenis yang sama. Ia dinamakan sebagai burung gunung berapi Baten. Nama raksasa itu Baten. Apa yang berlaku? Raksasa yang bernama Baten ni dikatakan dulu pernah membunuh Ultraman Cik Tarigama. Begitulah. Ya. Apa? Dulu Ultraman pernah mati juga, betul ke? Betul ke? Raksasa itu pernah membunuh Ultraman. Macam mana ni? Tak ada apa-apa. Kita mesti kalahkan dia dan hapuskan dia. Pergi balik ke Gun Speeder. Marina, cepat balik. Tapi Mira tak ada dengan saya. Bodoh betul dia. Ultraman! Dia dah kembali. Jom cepat. Jangan nak memerintahlah. Cepat buat sesuatu. Patutlah. Raksasa dulu tu ada 2 uncang racun di tepi muncung. Ia boleh membunuh serta-merta. Racun? Patutlah pokok-pokok di sekitar kawasan tu boleh jadi layu. Nanti, kalau Ultraman lemah lepas diserang racun tu, bermakna Ultraman tu makhluk hidup. Ultraman tu makhluk hidup? Apa awak cakap ni? Saya tak faham. Jadi ini bermakna Ultraman tu bukannya bersifat abadi. Ultraman tak mampu untuk mengalahkan raksasa. Kita pergi dekat sana. Awak jangan pandai-pandai nak mengarah saya. Nanti! Ni Mirai dia! Mesti dia terkena racun Baten tu. Mira itu dia akan okey ke nanti? Doktor kata pada saya tadi untuk cepat sembuh dia perlu banyak berehat. Jadi apa pendapat awak? Kalau boleh saya nak jadi doktor sekarang ni. Burung tak guna ni. Oi, datanglah balik. Apa yang awak cakapkan ni? Sebab doa saya ni telah dimakbulkan. Itu yang menyebabkan Baten tu dah keluar dari perairan, guys. Awak nak panggil dia balik pula.
Bukankah kita dah bernasib baik? Ini nasib baiklah namanya. Dahlah, mari kita balik tidur lagi baiklah. Saya pun nak pergi tidur Tak guna betul dia orang berdua ni. Jadi sekarang, saya harap Guys Ocean boleh kalahkan raksasa tu. Jomlah kita berehat. Haji. Jomlah. Moi. Ya. Moi, di mana dia Tepe? Selamat pagi, Puan. Dia belum balik lagi. Saya tak percaya yang Tepe tak balik lagi. Entah dia dah buat sesuatu perkara yang tak elok. Apa saya nak buat ni? Hei, Tepe, Selamat pagi. awak berjaga ke? Ya, saya berjaga untuk periksa rekod ibu pejabat di masa yang lalu. Saya dapati memang Ultraman tu bersifat tidak kekal. Terdapat kes yang menunjukkan Ultraman pernah mati di planet dunia. Ultraman pernah mati di bumi? Tetapi ada juga kes yang menunjukkan Ultraman pernah hidup kembali. Jadi, adakah maksud awak Ultraman ada banyak nyawa? Bermakna Ultraman tu bersifat tak abadi. Itu tak benar. Ada juga masa-masanya Ultraman memang boleh hidup kembali. Tetapi tak siapa boleh pastikan mereka boleh hidup kembali. Macam mana awak boleh tahu pasal tu? Ini bermakna ada sesuatu keajaiban di sini. Keajaiban? Selepas berlawan dengan Guys Ocean di Lautan Pasifik, batin telah menukar haluan dan balik ke Jepun. Kenapa awak panggil saya pagi buta? Ni saya mengantuk. Selepas minggu, Guys akan bertanggungjawab ke atas semua pelaksanaan. Apa? Apa yang dah berlaku? Guys! Sally, go! Jadi! Apa yang bersakit boleh buat? Tapi Boleh tak kalau saya ikut sama? Awak? Sebab saya ada idea. Baiklah. Awak boleh ikut saya. JIG. Rifle Phoenix, split! Kalau itu cahaya senjata space, racun akan musnah. Tapi, kalau uncang racun tu pecah, racun tu akan berterbangan dan merebak ke ruang angkasa. Tolong M diurat di pangkal leher dia di atas uncang, supaya racun dalam uncang boleh mengalir semula padanya. Berkesan kepada dia. Senjata memakan tuan. Apa nak heran, bisa-bisa lebah boleh membunuh lebah. Okey, saya faham tu. Itu saja jalan. Encik Toriyama, saya nak gunakan Meteor. Saya tak ada pilihan. Tapi, perlukan 1 minit aja. Dalam 1 minit, kalau itu saja masa yang kami ada, kami akan lakukan apa saja yang termampu. Saya berharap pada awak semua. Jadi jangan hampakan saya, faham? Power Mission bertukar kepada Manuva. Permission is granted. Terimakan! Lepaskan! GIG!
Zero. Return to cruise. 何？時間切れだ。Saya nak turun. Ru, Apa agaknya si bodoh tu nak buat? apa? Awak nak aim uncang racun tu ke? Kalau dilihat dari keupayaannya, pistol ni lagi tinggi kegunaannya dari gun Uyghur. Tak kena. Bolehkah aku menang? Baten. Tak apalah. Aku bukannya seorang. Fabius! Varian pas kanan! Ultraman! Dah keluar warna merah. Tengok tu, dia cuma boleh lawan selama 3 minit aja. Bermakna racun tu masih dalam tubuh dia. Kalau signal tu padam, Apa akan berlaku pada Ultraman? pada masa dulu kalau dia nak mati, meter tu takkan berkelip. Itu bermakna meter berwarna tu bukan setakat menunjukkan bahaya, tapi juga menunjukkan yang Ultraman masih lagi hidup. Mungkin jugalah. Dia berlawan tapi nyawanya masih ada 3 minit aja lagi. Ru! Tolonglah kena. Wah, dahsyatlah. Meteor ni berkuasa. Selepas melepaskan perisai berbentuk kiup tadi, dia cuma boleh menahan serangan tadi dalam masa seminit aja lagi. Itulah perisai padu dari meteor. Apa dia? Awak ingat begitu mudah nak gunakan meteor tu, ya? Apa ni? Hei, Ultraman! Saya tak tahu. Rupa-rupanya ada juga orang yang tak menghargai nyawa mereka sendiri. Semata-mata kerana nak melindungi bumi. Berani lawan bukanlah kuncinya. Cuba pecahkan uncang racun tu. Cuba tembak urat darahnya. Jangan buang masa kami. Kalau you pun sabarlah sikit. Tembak! Button! Nak ambil ni! Ultraman! Ya, bagus! Hey!
Tentu lega bila dah dapat balik kan. Tepe, kenapa dengan awak ni? Nampaknya sekarang ni saya dah mula faham tentang meter masa Ultraman tu. Kalau meter tu padam, saya tak akan tahu yang Ultraman akan kehilangan nyawa masa dalam pertarungan. Tapi Ultraman tak berlawan seorang-seorang. Kalaulah dia bagi tahu keadaannya pada rakan-rakan dia, kan bagus. Dia rasa lega lah sikit. Mana awak tahu? Macamlah awak tu Ultraman. Tak adalah. Saya cuma terfikir apa yang Ultraman Mebius fikirkan. Ultraman Mebius? Kod pendaftaran dia dah ditentukan ke? Masa dapat idea tu, masa saya lapang. Tak boleh ke? Kira okey lah tu Ultraman Mebius. Tapi kalau kita tak sama-sama melawan dengan dia, dia akan buat orang lain risau. Betul ke begitu? Oi kawan, betul kata Ryu ni. Ya benar. Sebab itulah saya ada kat sini. Bekerja bersama-sama dengan ahli guys bermakna saya pun bersama Ultraman untuk melawan musuh. Betul lah. Ia seperti membalas jasa pada Ultraman sebab dia melindungi dunia. Satu hari nanti, kita boleh berterima kasih pada Ultraman Mebius. Seronok kan? Hari itu akan tiba juga. Awak percayalah cakap saya. Tak. Aku patut berterima kasih pada mereka ni.次回傷だらけの絆